Makan malam mewah tergantung dekat atas langit. Kali ini Dinner in the Sky kembali semula ke Malaysia setelah 5 tahun. Kali ini bertempat di track KL. View dia pula korang boleh nampak Menara Merdeka 118. Nak makan dekat sini, setiap hari dia akan buka 2 slot. Slot petang iaitu sunset dan juga slot malam boleh nampak keindahan KL pada waktu malam. Dekat sini korang akan tergantung selama 1 jam sambil dihidangkan dengan 3 hidangan makanan, iaitu pembuka selera, makanan utama dia, korang boleh pilih sama ada wagyu, ayam ataupun ikan, dan juga pencuci mulut. Menarik dia makan dekat sini adalah korang tergantung 50 kaki di udara. Untuk korang yang gayat tu jangan risau, sebab kita orang pun mula-mula gayat, tapi lepas dapat je makanan, hilang semua kegayatan. View dia memang cantik, sesekali korang akan merasa dia punya benda ni bergoyang sikit, tapi jangan risau, semuanya disahkan selamat. Dekat sini korang boleh sambut anniversary, even happy birthday pun boleh. Benda ni sangat menarik kalau korang bawa orang yang tersayang meraihkan hari istimewa dekat atas langit tergantung menghadap view KL. Apa tunggu lagi? Cepat booking slot korang dekat web dia. Diorang hanya buka dekat sini sehingga Februari 2026 saja. Cepat, jangan terlambat.